A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak rasa macam ada 2,000 orang dalam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ingat cakap dengan kerusi kan. Pasal nampak depan ni ada kerusi. Kalau yang sebelah sana tu, hujung tu, dia kalau tengok slide tu, dia macam tengok wayang row depan sekali. Tak sakit tengkuk ke? Belakang. Kalau sakit kat depan tu, yang biru tu ada reserve VIP ke? Tak ada kan? Boleh tak duduk situ? Pasal saya nak main wayang saat lagi. Boleh Boleh ambil mana-mana tempat yang boleh nampak skrin . Kalau tak rugi, tak tengok wayang. Okey, sedikit sebanyak tentang saya. Nama saya Saiful Nang. Encik Saiful Nang, saya alihkan je. Boleh. Okey, boleh, kita alih kejap. Sakit ni, ada movie. Best ni tengok movie. Tak nak tengok movie, duduk situ. Kita ada special movie daripada Encik Saiful Nang. Kalau duduk situ, takut tak nampak. Saya pun nak duduk kat depan. Saya tak pandai cerita sangat sebenarnya, jadi saya buat dalam bentuk movie. Ada sebahagian cerita yang saya rasa lebih baik kalau saya movie kan, kerana itu juga sebahagian daripada skill dan kepakaran yang saya ada sebagai bekas lecturer komunikasi visual. Okey Okey, rasanya view lebih baik . Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan sedikit sebanyak tentang apa yang saya lakukan. Bermulanya dunia usahawan saya adalah pada umur saya 7 tahun. Mungkin orang rasa macam 7 tahun terlalu muda untuk jadi usahawan. Tetapi saya tidak memikirkan itu satu yang muda. Kerana lahir dalam keluarga orang miskin, cerita tentang alasan tidak lagi berlaku. Jadi, apa yang ada di hadapan ialah usaha. Apa yang kita mahu, kita usahakan. Umur 7 tahun, saya menggunakan bakat saya melukis untuk menjual lukisan saya. Tetapi bukan untuk pasaran-pasaran tinggi, sekadar cukup untuk buatkan homework lukisan kawan-kawan saya. Jadi mungkin di universiti, bisnes ini agak laris sebenarnya. Nak cuba ke? Okey, kemudian atas desakan yang sama juga, apabila kita membesar sebagai kanak-kanak yang biasa, yang ada perasaan untuk bermain dan mahukan mainan, kita memikirkan, kita mahukan apa yang orang lain dapat, tetapi kita tiada ibu bapa sekaya mereka. Jadi apa yang saya lakukan, saya usahakan beberapa lagi perniagaan. Antaranya ialah perniagaan pada umur saya 9 tahun, antara perniagaan kanak-kanak saya yang paling laris. Apa yang saya jual ialah yang haram ada, yang halal pun ada. Nak dengar yang haram ke yang halal dahulu? Mana? Haram dulu . Memang itulah lumrah, orang suka yang haram. Yang haram ialah saya jual judi tikam. Tahu yang main tikam-tikam tu? Yang ada kupon-kupon tu. Satu kupon 10 sen, 10 sen, 10 sen. Habis sampai 10-15 ringgit orang beli. Dapatlah hadiah benda kecil-kecil semua tu. Tapi itu agak laku juga masa tu. Sampailah saya dikejar oleh bapa saya sendiri, yang kemudian saya menerima ceramah. Dan kemudian saya bertukar bisnes kepada satu bisnes yang
Saya panggil amusement park. Saya sudah ada amusement park dan sebuah zoo pada umur 9 tahun. Saya bukan kaya, tetapi saya mahu lakukannya. Dalam zoo saya, ada haiwan-haiwan seperti biawak, cicak, lipas, cacing kerawit pun ada. Tetapi awak kena ingat, kanak-kanak mempunyai daya imajinasi yang sangat tinggi. Dan mereka mahukan sesuatu yang lain. Dan apabila saya manipulasikan fantasi-fantasi mereka tentang haiwan, saya mampu untuk mengutip setiap lawatan ke spesimen, melihat spesimen haiwan-haiwan saya itu dengan kadar 20 sen untuk setiap orang datang tengok. Tak banyak, saya dapat satu hari dapat RM5, RM6. Kemudian saya ada korek satu terowong kerana budak-budak masa itu yang popular orang suka tengok The Adventures of Tom Sawyer. Itu satu cerita daripada barat tentang perseverance seorang kanak-kanak lelaki yang hidup susah. Lalu saya gali dengan rakan saya. Ini baru nak cerita bagaimana nak jadi usahawan ya. Bagaimana nak jadi usahawan. Ini baru intro ni, belum masuk lagi tajuk sebenarnya. Wayang pun belum tunjuk. Dia satu transisi daripada desperasi kepada sesuatu yang kita mampu untuk appreciate. Usahawan ini kalau ikutkan saya tidak belajar di universiti. Saya belajar melalui cara yang sangat susah. Mikrofon ni makin lama makin jatuh. Patut saya kena ikut bawah. Jangan marah technician Dekta. Jadi itu serba sedikit ceritanya. Okey, terowong tadi. Terowong tadi simple. Apabila anda melihat trending, awak lihat ada keperluan. Orang suka tengok Tom Sawyer, orang suka tengok budak-budak adventure, dan awak buat satu terowong 7 kaki bawah tanah, dan awak buat satu terowong yang melintang, dan kemudian ada satu bilik yang dikatakan secret chamber. Di situ saya lakukannya dengan sudip pada mulanya, dan kemudian baru skop sampailah sedikit-sedikit setiap hari bersama kawan saya, jiran yang sama juga tak pandai bersekolah macam saya. Yang pandai-pandai sekolah dia kawan orang lain, dia yang tak pandai sekolah buat benda tu. Saya dilahirkan disleksia. Saya tak macam orang lain. Saya pandai membaca pun bukan macam awak semua. Saya pandai membaca sangat lambat. Saya ada masalah dengan alfabet, saya ada masalah dengan pengucapan, dan saya ada masalah dengan keyakinan diri pada ketika itu. Jadi kami mengasingkan diri. Ada kelab orang bodoh, ada 2 orang dalam kawasan kampung itu, dan berjiran dengan saya kelab bodoh buat terowong yang kemudian kelab-kelab pandai datang melawat dengan bayaran dengan 50 sen untuk 1 jam berada di bawah secret chamber. Saya lakukan perniagaan itu berlangsung hingga lebih kurang 10 hari sebelum orang kampung datang untuk mengarahkan saya untuk tutup kerana masalah tidak dapat CF. Seriously dia memang bahaya. Kalau saya dah besar macam ni, saya fikir mak ai ni kalau tertimbus memang terus letak batu nisan je kat atas tu. Dah cukup requirement pasal 7 kaki, dah 7 kaki, dah 1 feet extra. Itu belum berakhir lagi. Okey, semasa saya, ini ceritanya pasal belanja sekolah 20 sen saja. Belanja sekolah 20 sen, dan kita dididik untuk tidak meminta daripada ibu bapa yang memang kita lihat hari-hari kita ke ladang sawit bersama dia. Kita tahu dia sudah
melakukan yang terbaik, tetapi mereka masih tidak mampu untuk memenuhi kehendak kita. Saya melangkah ke zaman yang seterusnya, iaitu zaman sekolah menengah. Bisnes saya berubah. Bisnes saya mula kepada bisnes. Saya bagi tahu tadi, umur 6 tahun, umur darjah 6 baru mula pandai membaca. Pada tingkatan 1 atau tingkatan 2 saya sudah mula memenangi pertandingan esei peringkat kebangsaan. Itu menjadi satu inspirasi kepada saya untuk masuk lagi pertandingan-pertandingan yang memberikan hadiah-hadiah wang. Bukan kerana kita mata duitan, tetapi kita memerlukan wang itu kerana keluarga kita memang memerlukan wang itu. Bagaimana saya mampu untuk menulis sedangkan saya baru pandai membaca dan menulis 2 tahun sebelum itu dan boleh menang peringkat kebangsaan, pertandingan esei ataupun pertandingan paling kurang pun pertandingan tu peringkat peringkat negeri lah menangnya. It's all about your history. Kerana ramai orang-orang pandai tidak mahu berkawan dengan orang-orang tertinggal. Jadi saya dibiarkan di tepian untuk memerhatikan saja apa orang pandai buat. Apabila saya mampu untuk memerhatikan setiap apa yang orang lain buat, saya mula mendapat ilham kerana tidak sama orang yang bermain bola dengan orang yang menonton bola. Bukan menonton, orang yang di tepi padang tu apa? Manager dia. Manager dia, jurulatih dia. Kan nampak kalau selalu kan, siapa yang lagi pandai? Pemain bola ke ataupun orang tepi padang? Orang tepi padang tu dia mengaturkan strategi. Oh, pergi sana, pergi sini. Pasal orang yang main bola tu dia tak nampak apa dah. Dia nampak dia kiri kanan dia je. Tapi orang kat tepi padang tu, coach dia akan nampak yang dia terpekik sejerit-jerit untuk menyusunkan strategi. Belakang daripada jurulatih itu pun orang tepi padang juga, iaitu penonton. Penonton pun pandai juga. Walaupun dia tengok TV saja, tetapi dia boleh kutuk macam-macam. Cakap player kaki bangku, player tak pandai main lah, David Moyes patut dipecat lah. Saya setuju yang tu. You never walk alone. Okey, itu sedikit sebanyak cerita daripada childhood, macam mana ia berubah transisinya. Masuk tingkatan 5, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Saya mula buat bisnes lain pula. Bisnesnya ialah buat t-shirt. Kerana apa? Saya ada kemahiran melukis. Dan saya perhatikan ramai orang buat t-shirt kelas. Tahu kan t-shirt kelas? Okey, sebelum akhir tahun semua orang buat t-shirt ada nama kat belakang dia. Saya memainkan sentimen awak tak nak bayar, nama awak tak ada dalam tu. Jadi semua orang terpaksa bayar. Mereka bayar pada ketika itu tahun 95. Mereka hanya bayar untuk harga RM10. Dan kos untuk print t-shirt dan t-shirtnya hanya sekitar RM5, RM4 lebih je. Termasuk kalau tambang bas saya daripada depan English College sampai ke Jalan Wong Afuk di Johor Bahru dan balik semula, itu campur-campur semua tu. All in all, untuk semua kelas, termasuk kelas-kelas junior sekali, saya provoke mereka, saya dapat dalam tingkatan 5 tu saya berjaya raise fund dalam RM3,000. Untuk seorang student, RM3,000 sangat besar. Sangat besar. Saya tidak minta duit belanja daripada ibu bapa saya selepas saya keluar daripada jagaan mereka pada umur 15 tahun untuk bersekolah di Johor Bahru. Saya duduk di asrama Felda kerana ibu bapa saya orang Felda dan saya belajar di sana bersama anak-anak Felda yang lain.
Dan alhamdulillah SPM saya cukup baik untuk saya enroll kursus kedoktoran, tetapi ibu bapa saya tidak restui untuk saya menjadi seorang doktor kerana dia cakap kalau dekat UKM tu boleh lah, tapi dekat UK tak boleh. Jadi zaman dulu kalau UPU, kalau kita pilihan pertama kita dapat, kita tolak, kita tak dapat pilihan yang lain. Jadi saya terpaksa masuk enroll sekolah engineering 2 tahun dahulu persediaan, dan 2 tahun lagi sebenarnya dia 2+2. 2 tahun saya belajar di Malaysia, 2 tahun lagi saya akan sambung pelajaran saya di universiti ternama di UK. Itu janji sponsor, iaitu Telekom Malaysia. Terima kasih. Namun ibu bapa saya tak tahu. Saya mengambil kesempatan atas buta hurufnya ibu bapa saya. Saya hanya kata, ini dekat Melaka je. So memang MMU ketika itu, nama MMU belum wujud. Nama dia Institut Telekomunikasi dan Teknologi Maklumat, ITTM. Jadi 2 tahun saya buang masa di situ. Tak sampai 2 tahun, lepas 1 tahun, pasal mak bapak saya tak tahu saya lepas 2 tahun nanti saya kena pergi overseas kan. Jadi lepas 2 tahun saya dah akan bagi tahu dia saya ada 2 tahun untuk fikir macam nak cakap dekat ibu bapa saya. Kalau dia tak setuju, saya akan cakap dah tak ada pilihan mak. Tapi itulah tak berkat. Lepas 1 tahun, ekonomi gawat. Telekom tak nak hantar saya pergi luar negara lagi. Dia nak buat universiti di sini. Nama dia Universiti Multimedia. Dengan perasaan yang hiba, dengan kecewa seperti gelas terhempas ke batu, kaca berderai beribu-ribu. Lalu saya bawa diri, saya tulis surat kat sponsor, boleh tak saya tukar masuk arts? Sebelum tu arts tak ada, tetapi bila nak buat universiti, dia perkenalkan media arts. That was the first time saya mengikut kata hati saya. Saya dari kecil cari duit, jadi usahawan dengan arts. Korek terowong tu pun arts juga. Dan daripada situ hidup saya bermula dengan mod dan cara yang lain. Daripada seorang yang bertali leher, hari-hari pakai baju kemeja, kena setreka sampai tajam tepi, rambut sikat tepi, belah pakai tenco, pakai seluar slack, bertukar menjadi seorang yang ranggi kan? Awak tak tengok gambar saya masa tu? Kalau tengok, saya rasa saya boleh masuk Akademi Fantasia. Cuma tak tentu dia menang. Ataupun mungkin disqualified. Okey, abang technician minta tolong mainkan satu wayang. Tajuk dia Sitai. Wayang ini bertajuk Sitai. Sitai ini panggilan di universiti. Nanti nanti lu jangan on lu. Standby je. Sitai ni pun masalah juga. Okeylah, selingan sikit. Orang kampung tiba-tiba dulu masa sekolah nak jadi pengawas tak dapat. Apply pengawas cakap tak cukup tinggi. So, apa kena mengena pengawas dengan ketinggian? Kalau anda semua bakal guru-guru besar ataupun bakal ketua pengawas, dah terlambat ketua pengawas, jangan buat macam itu dekat anak murid anda. Jadi kita ni macam orang kampung yang teringin sangat nak pergi sekolah pakai necktie, tapi tak merasa. Tingkatan 4 tak ada, tingkatan 5 tak ada. Jadi bila masuk dekat masuk je pre-U,
Dah tulis kat situ, okey, pakai dress code, pakai baju kemeja dengan necktie. Oh, semangat. So hari ini enroll, besok paginya ada satu program. Pagi-pagi semua orang dah berkumpul. Jadi saya tak tahu macam mana bukan terbangun lambat, beratur kat toilet lambat. Jadi saya antara orang terakhir turun. Tetapi saya turun-turun dengan penuh semangat, dengan necktie apa semua tu. Okey, turun, beratur. Tapi semua orang ketawa pasal semua orang pakai tracksuit. Daripada itu orang panggil saya Sitai. Kita tengok wayang dia. Buat apa tu? Laju gila bas takut. Terus nanti aku lagi bunuh tu. Tak best. Aku doktor lagi. Belagak. Aku boleh nak jadi pilot. Boleh naik kapal terbang. Lepas tu, aku nak ngorak awak yang cun-cun. Kau pula, Tah. Aku nak jadi fotografer. Cing-cing. Aku nak jadi fotografer. Kau tahu apa fotografer tu apa? Kau tahu ke? Tahu? Apa? Boleh ukur gambar ayah. Boleh ukur gambar pengantin. Boleh ukur gambar kawan-kawan. Memang tak ada kelas pun. Malahlah yang kurang. Belajar lah tu. Tak, jangan pergi. Tak, marilah. Tak. Adik. Sini. Nama siapa? Nama saya tak ada, Cik. Hari-hari datang sini suka kamera ke? Suka sangatlah, Pakcik. Wah, cantiknya kamera ni, Pakcik. Kamera ni kalau adik nak, pakcik bagi RM500. Mahal sangatlah, Pakcik. Adik ada berapa? Kalau saya pecah tabung saya, mungkin ada 100 lebih je, Pakcik. Tak apa, macam ini. Kamera ni, pakcik tak jual kat orang lain. Besok, adik datang bawa tabung adik. Kemudian, hari-hari adik masukkan duit dalam tabung tu. Bila cukup, kamera ni adik yang punya. Ya ke, Pakcik? Ya. Macam tu saya berdiri dulu ya, Pakcik. Bukan, Pakcik. Ni tabung saya. Okey, mulai esok, adik datang, masukkan duit setiap hari. Okay. Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri hatiku selalu ingin
Nenek bolehlah ukur gambar bapak banyak-banyak. Bapak dengar tak? Bapak? Oh, Bapak. Ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Mana? Itulah dia kita bawakan secara langsung daripada ni apa ni, ada span, ada fu. Span apa benda? Ni oh, fakulti pendidikan. Oh, span. Tajuk ceramah dia hari ini ialah bagaimana dengan sistem ataupun konsep wakaf kita mampu untuk bina bisnes kita sendiri. It's not hard, ya. Saya nak tunjukkan sedikit je. Sebelum ni orang Islam baca Quran kadang-kadang buat lagu saja. Nak masuk tilawah Quran, musabakah, tapi kadang-kadang maksudnya ataupun pengertian di sebaliknya mereka tidak kisah, tidak ambil. Jadi konsep wakaf adalah satu perkongsian pintar. Kalau zaman dahulu orang panggil dalam Arabnya wakaf, tetapi dalam zaman sekarang orang panggil smart partnership. Tapi apa yang kita lihat, that is actually konsep. Bukannya nanti orang akan report kepada saya, fakulti agama ke semua cakap, ni Saiful Nang ajaran sesat ni. Mana ada wakaf smart partnership? But the concept is, hari ni saya nak bagi tahu, kalau satu row ini semua nak buka satu company. Saya jauh daripada mikrofon. Okay. Kalau satu row yang ini semua nak buka syarikat, contoh ya. Nak buka syarikat. Tapi tak ada modal. Ini selalu terjadi. Modal tak ada. Macam mana nak berniaga? Modal tak ada. Tadi saya nak habiskan cerita tadi panjang lagi. Saya mungkin perlukan 10 ke 20 minit lagi kalau nak habiskan cerita sampai ke peringkat sekarang saya berniaga. Tadi baru sampai sekolah menengah je kan. Okey. Saya juga di universiti pun saya dah buat bisnes. Orang lain convocation minta sponsor daripada penaja-penaja. Jadi, apa yang kita buat ialah konsep berkongsi. Ramai orang-orang usahawan, dia suka ada makan sebuah pie kecil, tetapi the whole pie, bukan pie, muffin kecil, 200 gram yang dia boleh makan seorang-seorang. Berbanding dengan sebuah kek yang besar, 20 kilogram punya besar, yang kena makan 10 orang. Bila divide by 10, seorang dapat 2 kilo, yang ini divide, tak payah divide. Muffin divide tak ada. Baru 200 gram. You are sharing something small tetapi it's growing. Jadi konsep wakaf yang saya masukkan ialah, hari ini kalau ada 10 orang nak buat bisnes. Contohnya, kalau konsep wakaf, contoh saya sekarang, kita ni wakaf di Rumah Pengasih Warga Prihatin ialah sebuah rumah. UKM pun ramai yang banyak kali dah pernah pergi sana, buat aktiviti, buat CSR, ada juga buat research, PhD, dissertation on and all that dekat Rumah Pengasih Warga Prihatin, Kajang. Apa yang mereka lakukan ialah,
Setiap kita ada 20 co-founders. Saya salah seorang daripadanya. Dan kita tubuhkan pada tahun 2005, iaitu semasa umur perniagaan saya hari ini berumur 1 tahun pun belum sampai. Tapi kita dah mulakan perniagaan. Dah mulakan rumah kebajikan itu tanpa meminta derma dari sesiapa. 20 co-founders, everybody are putting the money into one pool, and that's the money that we use. Contoh paling mudah, mungkin susah nak faham. Kalau ada 10 orang di sini dan setiap orang ada 10 buah kereta, kemudian saya pun letak, okey, ini kereta saya, kunci dia kat sini, kemudian siapa nak pakai, pakai. Antara kita ni siapa yang nak pakai kereta ni, pakailah. Dan bila awak nampak, oh, macam tu saya ada lori tapi okeylah, saya pun nak, siapa nak pakai lori saya, pakailah. Dan ada pula yang ada kereta kecil je. Oh, siapa nak pakai kereta saya pun pakai. Tapi bila the whole 10 people is doing it, am I losing one car or I'm getting 10 cars? Am I getting 10 cars or I'm losing one car? Yes, I got 10. At any particular one time, I can only drive one car. I tried very hard to drive more than one car at one time. But it never happened. Jadi hari ini saya ada bawa anak-anak Rumah Pengasih Warga Prihatin dengan saya. Ada 4 orang baju biru depan ni. Berdiri, Ali, Hamdi, Okit dan juga alah, nama pendek apa ya? Nama panjang ingat. Okey. 4 orang. Nama. Ini anak-anak saya di Rumah Pengasih Warga Prihatin. Mereka mendapat pendedahan awal tentang, mereka ni minat tentang public speaking. Mereka suka nak dengar ceramah-ceramah dia. Jadi tak ada, saya terpaksa tunjukkan ketidakbaikan saya lah dalam menceramah orang kan, supaya sedikit sebanyak mereka nampak, oh, ayah saya full buat macam ni, I should be better. Macam itulah, nanti dia akan improve. Okey, terima kasih. Okey, Dania dan juga Hamdi dan juga Ali. Okey, itu sedikit sebanyak. Kalau nak cerita lagi in detail, you please welcome to Rumah Pengasih Warga Prihatin. You can ask any of us, then they will answer pretty much the same. Okey, saya ada rasa 5 minit lagi tak? Tak ada? Tak ada? Okey, jadi saya nak tunjukkan mungkin penyudah sikit ni. Saya nak, okey, 2 minit ada? 2 minit. Okey, saya kena cakap laju-laju. Okey, sekejap. Lepas tu masa sekarang ni alhamdulillah saya dah dengan minat saya dalam fotografi, saya buat sebuah syarikat dan daripada tahun 2004, dan kemudian dia berkembang. Dia berkembang daripada modal RM90 sehingga mencapai cumulatively 2 million kan, sampai 2 million, a million reach in 2 years time, dan kemudian it start growing, and in 2011 it start to spread and expand the horizon into a few other industries. Dan pada tahun 2011 juga kita wakafkan keseluruhan keuntungan itu kepada keuntungan kumpulan syarikat Colours of Asia Sdn Bhd kepada Rumah Pengasih Warga Prihatin, supaya kita nak nampakkan satu pendekatan, satu model bahawa sebuah rumah kebajikan tidak sepatutnya bawa tabung minta duit daripada orang. That's the least we can do. Okay, jadi alhamdulillah the business is getting okay. Saya nak tutup dengan satu movie pendek je, lebih kurang 2 minit setengah, tapi saya seminit. Tajuk dia, ini sebenarnya salah satu lagi sebab kenapa kita berada di sini. Macam tadi Datuk dah bagi tahu, ingat ibu, keberkatannya daripada doa ibu apa semua tu. Saya nak sempena hari ibu yang
tak tahu bila lagi dia, saya pun dah lupa. Hari Ibu hari bila? Bulan depan sebenarnya Hari Ibu yang just around the corner. Mungkin boleh tengok video ini, dan ini juga pesanan khidmat masyarakat daripada saya untuk anda semua. Tetapi technician kena tengok sampai habis, sampai kepada dia punya ending title dia. Kalau belum sampai ending title, dia tak boleh di end, jangan stop. Itu dia Carnation dari Aji. Dipersilakan. Okey bang. Okey. Terima kasih banyak Lain kali datang nak beli bunga lagi. Hello, Enam Floral. Oh, Mak. Ada apa? Susahlah, Mak. Banyak kerja ni. Ni kedai nak tutup ni, nak hantar bunga lagi ni. Macam-macam lah. Nantilah, nanti Alung call balik. Nanti aku Alung call balik. Okey, Assalamualaikum. Cik apa, Dik? Cik bunga bang. Girlfriend Taklah, untuk mak saya. Oh, untuk mak. Kalau untuk mak, biasanya orang bagi bunga ni. Ni, bunga carnation. Berapa bang? Ini kalau 3 ni dalam RM2.5. Tak apa adik, abang bagi free lah. Abang pun dah nak tutup kedai dah ni. Terima kasih bang. Sama. Adik datang sini naik apa tadi? Jalan kaki bang. Nak pergi mana? Saya duduk kampung seberang. Oh, kampung seberang. Macam gini, apa kata adik tumpang abang? Abang pun ada nak hantar barang kat kampung sebelah sana. Boleh? Terima kasih bang. Okey. Beli bunga ni untuk hari ibu lah ni Haji. Untung Mak Haji dapat anak macam ni. Baguslah Haji. Ayah kerja mana Haji? Bang, berhenti kat sini bang. Ada apa? Mak saya kat sini. Sabarlah Haji. Setiap yang hidup tu pasti akan pergi. Ni abang ada bagi sikit duit belanja tu Haji. Terima kasih bang. Mak, Alung balik rumah sekarang. Assalamualaikum.
Kenapa kawan kamu gitu? Taklah, Mak. Kalau jumlah balik, Ayu pun dah sendiri dah. Mak nak bekerja lagi. Nah, ini bila tak mak. Sama hari itu. Ingat juga kamu dia. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.